Melalui projek Kereta Idamanku, murid-murid lebih peka terhadap penggunaan bahan kita semula seperti kotak, straw dan botol plastik untuk menghasilkan model kereta yang berkonsepkan teknologi hijau. Murid-murid juga dilatih untuk berinovasi dalam menghasilkan reka bentuk aerodinamik dengan bahan mesra alam serta menjadikannya lebih selamat dan cekap. Saya Syami bin Said Muhammad Zial Shahab daripada kelas 5 Cambridge. Ini hasil projek jahitan saya. Saya membuat mini bag. Saya menggunakan dua jahitan, iaitu jahitan Kia dan jahitan halus. Sekian, terima kasih. Saya Aisyah, saya dari 5 Cambridge. Ini hasil projek jahitan saya. Saya membuat anak patung. Saya menggunakan dua jahitan, iaitu jahitan Kia dan jahitan halus. Sekian, terima kasih. Melalui projek menjahit artikel jahitan, murid-murid digalakkan menggunakan pakaian terpakai untuk menghasilkan artikel jahitan seperti patung, beg atau beg kecil. Ia mengurangkan sisa tekstil. Menjahit artikel juga membina kemahiran kreativiti dan penyelesaian masalah melalui proses mereka bentuk, melakar dan menjahit. Murid-murid juga dilatih berfikir secara kreatif untuk menghasilkan artikel jahitan baharu yang berfungsi untuk kegunaan harian. Melalui projek sistem takungan aquaponik, murid-murid lebih peka terhadap kita semula barang pembuangan seperti botol plastik atau bekas plastik serta memahami kaedah penanaman yang menjimatkan air berbanding pertanian konvensional serta mengurangkan kesan perubahan iklim. Projek sistem takungan aquaponik juga menekankan baja kimia atau racun perosak perlu dielakkan supaya hasil pertanian melalui sistem aquaponik lebih selamat untuk alam sekitar dan kesihatan manusia. Kesimpulannya, Trash to Treasure membina kemahiran motor halus, kreativiti dan penyelesaian masalah melalui proses mereka bentuk, melakar dan penghasilan produk seperti model kereta, artikel jahitan serta sistem takunan aquaponik. Penghasilan projek-projek tersebut berkait rapat dengan beberapa maklumat SDG Goals. Antaranya ialah SDG 13, 12, 4, 9 dan 11.